Hutang lapuk Perbadanan Seramai Kebangsaan 400,000 Ujian penyandang Nasional pinjaman Waktu Perbadanan Pendidikan Tabung sekiranya Pendidikan. terus diwakili. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pendidikan sepatutnya membuka peluang, tetapi bagi sebahagian graduan, ia bermula dengan hutang yang berpanjangan. Video ini membincangkan isu beban hutang pendidikan terhadap graduan dari segi Islam dan juga saintifik. Dari sudut saintifik, hutang pendidikan memberi kesan langsung kepada kestabilan kewangan, emosi dan juga perancangan hidup graduan. Manakala dari sudut Islam, hutang ialah amanah yang wajib dilunaskan yang berkait rapat dengan tanggungjawab individu dan terhadap masyarakat sendiri. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi menguraikan kesan kegagalan membayar balik pinjaman pendidikan terhadap kesejahteraan ekonomi graduan. Assalamualaikum, nama saya Nur Farisha Elina binti Fadatul Razali dan hari ini saya akan membentangkan tentang hasil dapatan soal selidik yang telah kami jalankan. Kami telah pun mendapat seramai 52 orang responden daripada graduan muda. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahawa 48.1% graduan muda menyatakan bahawa hutang pendidikan menjejaskan kestabilan kewangan mereka pada zaman kini. Dan seterusnya 28.8% menyatakan bahawa hutang pendidikan juga mengganggu perancangan hidup mereka seperti ingin membeli rumah, membeli kereta dan aset dan sebagainya. Akhir sekali, 23.1% menyatakan bahawa hutang pendidikan juga mengurangkan kemampuan mereka untuk melakukan kebajikan dan memulakan untuk menabung demi masa hadapan. Dan lebih luas, majoriti graduan di Malaysia mengalami tekanan ekonomi dalam masa jangka yang panjang. Walaupun mereka telah menamatkan pengajian di institusi pengajian masing-masing dan memulai kerjaya. Kita boleh melihat situasi di Malaysia bahawa hutang pendidikan telah membebankan graduan-graduan di Malaysia dan merupakan komitmen kewangan terbesar bagi graduan-graduan di Malaysia, terutamanya graduan yang baru habis belajar dan memulakan kerjaya. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan perbandingan antara jurnal-jurnal yang telah kami kaji. Apabila dibandingkan dengan kajian Hussein 2021, kajian-kajian terdahulu menunjukkan persamaan jelas berkaitan dengan kesan hutang pendidikan kepada graduan. Hussein menegaskan bahawa kegagalan membayar balik pinjaman pendidikan boleh menyebabkan tekanan kewangan, gangguan emosi dan penurunan kesejahteraan ekonomi graduan. Dapatan ini selari dengan kajian Empanan 2023 di mana pendapatan yang rendah dan kos sara hidup yang tinggi boleh menyukarkan pembayaran balik hutang pendidikan. Manakala kajian niat pembayaran PTPTN 2024 pula menekankan bahawa sikap dan tanggungjawab graduan itu sendiri yang mempengaruhi pembayaran balik hutang pendidikan. Kesimpulannya, perbandingan antara jurnal ini menunjukkan isu ini bukan sahaja tentang isu kewangan tetapi juga melibatkan isu ekonomi, emosi dan tanggungjawab graduan sekaligus memerlukan penyelesaian yang menyeluruh dan adil. Kalau korang nak tahu, dalam isu hutang pendidikan ini juga terdapat beberapa maqasid syariah yang terlibat. Yang pertama merupakan hifzu al-mal, iaitu pemeliharaan harta. Kegagalan membayar hutang ini boleh menjejaskan harta tidak diurus dengan seimbang dan boleh juga membawa mudarat jangka masa panjang. Yang kedua merupakan hifzu al-nafs, iaitu pemeliharaan jiwa. Tidak dinafikan lagi bahawa tekanan kewangan ini boleh menjejaskan kesihatan emosi dan juga mental graduan. Dan yang ketiga merupakan hifzu al-nasal, iaitu pemeliharaan keturunan. Hal ini boleh dihuraikan bahawa apabila perkahwinan dan pembentukan keluarga tertangguh akibat kegagalan membayar hutang ini, kesejahteraan institusi sesebuah keluarga juga boleh terjejas. Oleh itu, melunaskan harta pendidikan selari dengan objektif syariah dalam menjaga kesejahteraan individu dan juga masyarakat. Dalam perspektif Islam,
Hutang bukan sekadar isu kewangan semata-mata, tetapi ianya merupakan satu amanah yang besar dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran sendiri menegaskan kepentingan pengurusan hutang secara adil dan telus, termasuk kewajipan mencatat hutang seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Selain itu, Rasulullah SAW juga memberi peringatan bahawa roh seorang mukmin yang berhutang boleh tergantung selagi hutangnya belum dilunaskan. Ianya menunjukkan betapa seriusnya tanggungjawab ini dalam Islam. Oleh itu, setiap individu yang berhutang dituntut untuk bersikap jujur, bertanggungjawab dan berusaha melunaskan hutang mengikut kemampuan yang ada. Dalam konteks hutang pendidikan, prinsip ini bukan sahaja menuntut graduan untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Malah, ianya mengingatkan pihak institusi dan kerajaan supaya menyediakan sistem pembiayaan yang adil, beretika dan tidak membebankan. Pendekatan ini selari dengan hukum syarak yang menekankan keadilan, ihsan dan kesejahteraan ummah secara menyeluruh. Berdasarkan dapatan kajian dan perbincangan dari sudut Islam, terdapat beberapa cadangan utama untuk mengenai isu hutang pendidikan ini. Pertama sekali, pendidikan literasi kewangan yang perlu diterapkan kepada pelajar sebelum mereka tamat pengajian supaya graduan lebih bersedia menangani komitmen hutang secara beretika dan lebih berdisiplin. Yang kedua pula, institusi pembiayaan perlu disarankan supaya mereka menyediakan pelan bayaran balik yang lebih fleksibel berdasarkan tahap pendapatan graduan itu sendiri, terutamanya dalam tempoh awal kerjaya mereka. Yang ketiga, dari sudut Islam, kesedaran tentang amanah hutang perlu diperkukuhkan agar graduan memahami bahawa bayaran balik pinjaman bukan sekadar kewajipan undang-undang tetapi juga tanggungjawab moral dan agama. Dan akhir sekali, kerjasama antara kerajaan, institusi kewangan dan graduan sendiri amat penting bagi memastikan kelestarian dana pendidikan demi peluang generasi akan datang. Oleh itu, kita perlulah mengambil iktibar dengan kita perlulah mengurus kewangan dengan bijak serta kita boleh mengelakkan daripada berhutang atas sebab-sebab tertentu. Data kajian membuktikan kesannya nyata terhadap kesejahteraan ekonomi graduan. Selain itu, pendekatan maqasid syariah juga dapat memastikan keadilan dan keseimbangan masyarakat secara keseluruhan. Tidak dapat dinafikan lagi, dalil Islam menegaskan hutang adalah amanah yang wajib ditunaikan. Dengan kefahaman dan tindakan bersama, isu ini boleh diselesaikan secara beretika. Icon, she's a legend, and she is the moment. Now come on now. Pemeliharaan keturunan. Apabila pembentuk Lebih sikit. Macam tu. Sikit. Sana sikit. Ya, sebab kamera kat sini kan. kalau korang nak tahu kegagalan membayar sekadar isu tentang apa ni tadi. Thanks for watching. Please subscribe.